risau yang tadi belajar. Ya, aku pun tak boleh. Aku tak tahu, aku rasa nak masuk. Kau kena Tak nak lagi, Emma. sampai dah. Mana Mama ni? Lambatlah. Dah panas, tak ada kursi. Tak ada pun. Mana ni? Dah lah panas. Mana ibu ni lambatnya? Dah tak ada jam. Aduh. Dah kena tunggu. Panas tu. Reva, Ya? kau dah nak balik ke? Haa. Awaknya kau balik. Memanglah. Panas. Pika, kenapa kau di sini lah? Asal tak duduk dekat kantin? Kan ada bumbung. Sebab tak ada kawan lah. Itulah. Aku ada di untuk korang. Idea apa tu? Tu? Hai, Assalamualaikum. Saya Nufar Syahlia. Saya Alimah Syanda. Saya Syafiqah Andira. Saya Nur Nabila. Kami dari kumpulan Eddie Sharing. Kami ingin mempersembahkan projek DIY kami yang dinamakan sebagai Trend Quality Check. Projek ini akan menggunakan bahan kita semula seperti papan kayu dan tong minyak. Barangan yang kami akan gunakan dari mesin DIY adalah skru, paku, lapas solar, kunci kali saya, pemutar skru, gaji, tukur, breaker 88 dan pistol. Cara pembuatan trend quality check ini adalah memotong tong minyak menggunakan gergaji dengan bentuk yang bersesuaian. Selepas itu, lekatkan sebahagian papan kayu di bahagian bawah tong untuk dijadikan penahan supaya tong tidak bergolek ke belakang dan ke depan. Seterusnya, tambahkan papan kayu di bahagian lubang tong. Kemudian, tambahkan cushion kalis air supaya orang yang duduk di atasnya akan menjadi lebih selesa. Akhir sekali, dekatkan lampu solar menggunakan bracket 88. Beginilah rupa apabila sudah siap. Dan ini dari pandangan belakang. Sekian dari kami.